Dan ramai yang berjaya bila berhenti guna is ni, dia boleh cakap rokok tu busuk. Bila kita dah start tak ambil, sebab yang sel darah merah yang lama yang memang dah ada nikotin, dia satu reduce dah kurang, lepas tu dah ganti yang baru. Kita dah tak ada nikotin dan kita ambil, which is kita dah okey sampai 21 hari, persentage untuk berjaya berhenti tu sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan ramai yang berjaya bila berhenti guna is ni, dia boleh cakap rokok tu busuk. Sebab bahan ni juga dia bantu untuk improve balik kita punya deria bau dan deria rasa. Dan satu, kenapa dia bantu untuk, contoh biasa orang berhenti kan batuk, demam tu semua kan. Dia bantu untuk kurangkan sebab apa? Sebab cengkeh dalam ni memang bersifat antivirus, bersifat antibakteria, kurangkan jangkitan. Lalu sesama kan, macam peppermint dia bantu untuk bantu kita punya pernafasan lebih selesa.